Bank digital tempatan dianggar terus mencatat kerugian dan hanya mampu mencapai tahap pulang modal dalam tempoh 5 hingga 6 tahun, sama seperti yang dialami rakan setara di peringkat global, kata Maybank Investment Bank, Maybank IB. Katanya, walaupun 5 bank sudah memasuki pasaran dengan tawaran promosi agresif, keuntungan dijangka mengambil masa kerana institusi ini masih membina skala operasi. Walaupun berjaya menarik deposit melalui pulangan simpanan yang menarik pada peringkat awal, kami berpandangan cabaran utama adalah mengekalkan asas deposit tersebut, katanya dalam satu nota kajian. Firma penyelidikan itu berkata jumlah deposit belum jelas mencatat penurunan antara 5% hingga 17% dari Disember 2024 hingga Jun 2025. Maybank IB berkata tawaran semasa bank digital masih terhad dengan fokus utama kepada pengumpulan deposit dan semua 5 bank hanya mengeluarkan kad debit. Pembiayaan setakat ini tertumpu pada pinjaman peribadi serta perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dengan Boost Bank kini menawarkan pinjaman motosikal. Boost Bank dan GX Bank menyediakan pinjaman PKS dalam bentuk pinjaman bertempoh dan kemudahan kredit pusingan, katanya.